Apabila di Pulau Mabul ni, Ad mendapat peluang untuk berjumpa dengan suku kaum Bajau Laut. Mereka ni dikenali juga sebagai Gypsy Laut, bebas bergerak di antara segitiga terumbu iaitu Malaysia, Filipina dan juga Indonesia. Bajau laut ni dia tinggal di dalam perahu dan Ad berpeluang untuk memasuki rumah mereka. Perahu dia tidaklah besar mana tetapi cukup untuk muat satu keluarga. Jadi pakcik dan makcik ni dia kerja dia nelayan. Kalau hari yang elok boleh memukatlah, tak pun boleh memancing. Jadi ini adalah rumah mereka. Mereka bertinggal bersama dua anak mereka dan lagi dua ni adalah kawan-kawan. Diorang datang boleh lepak sama-sama dekat rumah ni sambil makan keropok. Bye. Jadi keluarga yang Ad dapat berjumpa ni mempunyai 7 orang anak. Perahu dia tidaklah besar mana tapi cukup untuk memuatkan kesemua ahli keluarganya. Ad sekarang ini berada di dalam rumah orang Bajau Laut iaitu merupakan sebuah perahu. Saya Uno. Rosima. Ini akak Rosima dengan keluarga dia. Saya Uno. Pelpos Rati. Dan anak-anak. Ini semua anak-anak. Anak-anak ada 1, 2, 3, 4, 6 anak. 7 anak dia. Nak keropok? Kita makan sama-sama. Okey, nak. Bibi. Charming. Ramli. Senyum. Ateto. Sarap. Tempat yang Ad berada sekarang ni adalah dapur dia dan kalau kita tengok kat depan sikit tu adalah ruang tamu ataupun tempat tidur dia juga. Memang sangat unik. Tak pernah lagi Ad masuk rumah orang Bajau Laut ni. Ad rasa sangat bertuah dapat berjumpa dengan orang Bajau Laut yang tinggal di Pulau Mabul ni. Bye. Sekolah sihat? Gimbanya tadi. Ambil keropok baru, keluarkan keropok baru.